Okay, hi guys. So hari ni kita ada masuk order lagi hot item kedai kita lah. Hybrid turbo yang untuk Ford Ranger 2.2 XL. T6, T7 sama pakai tapi yang ni untuk XL punya. Untuk bulan ni nak dah jual yang XLT 2 butir. Lepas tu yang ni customer nak yang XL pula. Model dia lah. Untuk yang ni upgrade 45mm saiz kipas dia. Lepas tu subs, cartridge semua kita dah upgrade lah. Untuk yang ni nak push ke Triang Pahang. Dan yang ni dia sama seperti biasa lah. Maximum push boleh support sampai 35 PSI. Untuk kereta standard semua pun ngam. Cuma korang kena buat remap sajalah yang wajib. Intercooler dan open port lain-lain semua tak wajib lah. Kalau ada budget, rasa nak upgrade, boleh jalan sekali lah. Lepas tu kelebihan hybrid turbo ni, dia tak ada masalah lag lah. Respon dia pun sedap dan laju. So tak ada masalah lag lah. Untuk Ford Ranger memang susah nak cari yang ngam punya. So kena pakai yang plug and play macam ni lah. Kalau masuk F44, F55 ke memang masalah banyak. Nanti habis modal lagi banyak lah. So untuk yang ni boleh 100% plug and play lah. Tapak, punggung semua boleh plug and play. Part air, part minyak pun tak perlu modify. So jika korang tengah cari turbo nak upgrade ke atau turbo standard asal dakong, rasa nak tukar yang lebih tahan lasat, lebih padu, korang boleh cuba yang ni lah. Power dia memang cun, tapi kena support dengan remap jugalah. Kalau korang upgrade turbo sahaja tak remap, tak ada beza banyak lah. So wajib kena remap untuk setting boost yang cun, bagi minyak power cukup lah untuk support turbo besar macam ni. So kedai kita ada ready stock. Yang habis stock kita pun akan restock dengan laju lah. So korang tak perlu risau. Jika korang nampak beg kuning kat bawah ni, maksudnya ada stock lah. So korang boleh beli laju-laju lah. Jika korang nak tengok net review untuk model kereta apa-apa lagi, korang boleh komen nanti net review lain kali lah. Okay, thank you.